atau 5 tahun ke depan perlu kita berikan perhatian. Sebab setiap proses kemajuan ini makan masa. Betul kan? Kita nak berlaku dengan okey, 5 tahun dapat semua, tidak. Jadi kita boleh utamakan yang utama. Yang pertama, bagaimana kita nak dekat dengan rakyat, iaitu menjadikan platform. Sekarang ni zaman digital kan, kalau tak rakyat datang naik motor ke ataupun naik kereta ke tempat kita sudah ada kos je, baik kita sediakan platform digital lah. Mungkin melalui media sosial kita pun kita dah boleh bereaksi dengan rakyat. Yang kedua, menjadikan platform khas, contohnya aplikasi khas ke apa, mereka boleh ceritakan apa dan mengadu sebagainya kepada kita. Dan juga mungkin selain pada tu, kita perlu buat pertemuan berkala, mungkin 2 bulan sekali kita turun padang, aturkan mengikut zon dan lokasi supaya rakyat boleh bertemu kita dan itu yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional di bawah MB BKJ. Kalau orang perasan, BKJ ni bukan hanya bantuan kasih saja. Bila buatnya BKJ, DO punya wakil turun, daripada majlis turun, jabatan Kementerian Masyarakat, jadi rakyat dapat berjumpa dengan ketua kampung dan juga agensi yang terlibat ni secara langsung. Inilah pendekatan yang kita buat supaya mengurangkan birokrasi lah. Itu pertama, menyediakan platform digital supaya mereka senang berkomunikasi dan juga membuat aduan kepada wakil rakyat. Yang kedua ialah kita melihat secara infra, pendidikannya, ekonominya, laluannya, jalan raya, bangunan, fasiliti kerajaan. Kepimpinan yang sebelum ini international, mereka dah buat dah semua proses dan berkala berjalan dari fasa ke fasa, berjalan bertambah. Contohnya tak ada balai pembangunan negara dulu, tak ada sekarang. Dulu saya sekolah di Semangah, sekolah kebangsaan Semangah, dulu sekolah papan itu yang kadang-kadang kawan saya gelak, kita boleh masuk ke pintu, kita boleh masuk ke tingkap juga. Kadang-kadang orang gelak kan, tapi itulah realiti. Sekarang dah bangunan batu 3 tingkat. Jadi proses ini saya dapat lihat di depan mata saya sendiri. So tentulah apa lagi yang perlu kita lihat bila dah ada fasiliti yang telah dibuat dan dibina ni, dan tentu perlukan penyelenggaraan yang baik. Jadi mungkin ataupun mungkinlah semestinya yang perlu saya lihat ialah bagaimana kita nak pastikan ada proses penyelenggaraan yang baik dengan fasiliti yang telah dibuat oleh Barisan Nasional sebelum ini. Itu satulah. Dan laluan jalan raya juga, itu pun jadi asas lah. Saya sebagai ketua muda ni, sekali saya balik Sabtu Ahad menjadi rutin bagi saya. Hari weekday saya kerja, cuma Sabtu Ahad jadi rutin saya balik ke kawasan untuk bertemu orang muda. Salah satu yang saya buat ialah ziarah kasih pemuda negara. Yang paling selalu saya jumpa ialah anak muda aksiden, motor melanggar belakang lori, motor masuk lubang, motor masuk longkang. Rupanya bila kita tengok, memang betul lampu jalan raya contohnya tak ada, jalan kiri ke Inas Mulai sekarang dah mula ada lah berpasar kita buat. Sebab biasanya bukan kerajaan ni kita tahulah berpasar, dan juga banyak lagi yang perlu diberi keutamaan. Jadi Alhamdulillah untuk bertambah baik, dan sekiranya diberi mandat oleh rakyat, kita akan teruskan lagi memastikan perkara dia berjalan. Contohnya jabatan-jabatan, benda ni yang asas ni tadi lah, bangunan-bangunan sekolah. Saya bila jadi ketua muda berkawan dengan Wahid Mazri sebagai ahli parlimen, memang kita pergi sekolah, kadang saya dah wakil Wahid Mazri rasmikan sekolah-sekolah PIPG dan sebagainya. Memang antara benda yang dibangkitkan ialah infra tadi, bumbungnya lah, tandasnya lah. Walaupun dah dulu diberi bantuan 70,000, tapi masih ada lagi yang sikit sebanyak perlu dibagi lah. Contohnya dewan dan sebagainya. Banyak sindrom, banyak dewan terbuka. Jadi dewan juga perlu penyelenggaraan. Jadi ini akan menjadi keutamaan kerana dia direct ataupun langsung kepada masyarakat penggunaannya. Kemudian yang ketiga ialah lebih kepada bagaimana kita nak menjadi anak muda kat sini mendapat akses jaringan internet lebih luas. Contohnya di kampung orang mesti ada on off juga. Kampung saya Bandar Puteri Jaya on off juga. So benda ni jadi asas supaya mereka mendapat maklumat, informasi dan juga peluang-peluang yang ada seperti berniaga online dan sebagainya. Kalau benda ni terganggu, bagaimana mereka nak jalankan perniagaan itu asas. Yang keempat, tentulah saya melihat apa perkara yang perlu ditonjolkan di parti ini. Antaranya adalah produk pelancongan. Sebab kita tahu walaupun parti tak masuk dalam jaringan Johor, Singapore Special Economic Zone, tapi Pasir Raja dan juga ke atas yang masuk, dan dia bersebelahan saja. Dan kalau kita ada produk pelancongan, tentulah mereka yang bekerja dalam sekitar di kawasan Johor, Singapore Special Economic Zone, kalau mereka nak bercuti di mana? Kan parti sebelah saja. Kalau mereka nak berrekreasi di mana? Kan parti sebelah saja. Jadi kita kena jadikan dia satu dikoordinate ataupun diselaraskan dengan baik. Kita ada motor cross yang 7 negara terlibat setiap tahun di Tinora di negara ni. Kita ada mountain bike. Kita ada juga tujuan Muntaha yang datang dari Singapore, datang orang Sikal, datang motor cross pun ada road dia masukkan sampai ke Muntaha. Jadi benda-benda macam ni kalau diselaraskan dengan baik dengan bawah satu agensi dan sebagainya, dia akan nampak lebih baik. Dan apa yang manfaatnya? Peluang pekerjaan. Dan kita boleh didik anak-anak kita
dan juga maintenance ataupun penyelenggaraan bangunan-bangunan dalam Kelantan macam Dewan dan sebagainya. Tapi saya menjadi fokus saya ialah Felda Link U. Ada 7 Felda di bahagian Tenggara, di tempat Parlimen Tenggara. Semua dah ada emergency kedua kecuali Felda Link U. Sebab dulu sebelum ni ada katanya nak dapat tanah tapi sebabkan kawasan waktu banjir dan sebagainya. Jadi saya rasa sekurang-kurangnya kita tahu bahawa pemimpin sebelum dah berusaha, dah ada tanah tapi sebabkan waktu banjir mungkin apa yang kita buat yang cari tanah lain. Sebab satu kelulusan dasar ataupun tindakan awal tu tak ada. Maksudnya setuju untuk adakan perumahan emergency kedua Link U, tapi disebabkan tanah tadi bila diperiksa, disemak rupanya terlibat dalam kawasan banjir atau takut membahayakan rakyat ataupun penduduk. Saya harap penduduk Link U sabar. Mungkin apa yang kita boleh buat ialah untuk mencari lagi tanah yang sesuai. Bukan itu saja, saya pun balik kampung orang asli. Orang asli pun kata dia pun makin bertambah, anak pun makin bertambah. Jadi dia memerlukan kawasan tanah yang sesuai untuk mereka buat rumah. Dan saya pun ziarah ke kawasan orang asli di kawasan Sayur Pinang, Lepas Penang dan juga Lepas Intan. Dan saya lihat belakang tu ada ya tanah-tanah yang reserve yang mana kita boleh mohon pada pihak kerajaan untuk pertimbangan. Jadi semua ni adalah permintaan orang muda tau. Jadi saya rasa dan permintaan mereka ni bukan satu permintaan yang luar biasa. Ia asas kepada manusia yang bukan bertinggal. Jadi sesuai lah dengan manifesto Barisan Nasional juga, perubahan untuk orang muda dan juga. Itu 5 perkara yang saya rasa insya-Allah kita boleh buat sehabis baik dalam masa tempoh 5 tahun. InsyaAllah dia beri peluang oleh saya, Dr. Nakir Ghazali